Kenapa dia bina struktur macam ada arch ni kan? Ya. Pasal apa? Pasal nak menjadi satu simbolik bahawa bumi ini adalah bumi mahsyar dan mansyar. Bumi yang mana manusia akan dibangkitkan kat sinilah. Macam mana dibangkitkan kat sini, itu kita Allahu'alam. Tapi Nabi bagi tahu itu dah dia. Okey. Jadi kalau kita perhatikan, nampak tak burung merpati atas tu? Ya. Dekat bawah burung merpati tu ada nombor-nombor Arab. Perasan tak? Nombor-nombor Arab ni adalah Jam. sundial ataupun jam matahari. Dalam bahasa Arab dipanggil sebagai mizwalah. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, dia ada tiang sikit kat situ. Apabila matahari terpancar, dia akan bagi tahu kepada kita waktu pukul berapa. Dulu tak ada jam kan? Jadi inilah dia jam orang zaman dulu. Tapi sekarang pun masih berfungsi, Ustaz? Tak tepat sangat lah. Tapi lebih kurang lah orang kata. Jadi dia boleh bagi tahu masa lah daripada itulah, seperti mana tertera di atas sana. Bersebelahan dengan Al-Baikah Al-Janubiyah atau pintu gerbang selatan, terdapat satu mimbar terbuka dikenali sebagai mimbar Burhanuddin bin Jamaah. Selepas Perang Salib, Salahuddin Al-Ayyubi meletakkan asas tapak mimbar ini dengan binaan kayu. Kemudian dibina semula semasa pertengahan kurun ke-14 pada era pemerintahan Ayyubiyah. Ketua Qadi di Palestin, Burhanuddin bin Jamaah, membinanya untuk dijadikan mimbar semasa salat hari raya yang disunatkan dibuat di kawasan terbuka di Medan As-Sakhrah. Mimbar ini turut dikenali sebagai mimbar As-Saif atau mimbar musim panas kerana turut digunakan untuk berkhutbah semasa solat istisqa ataupun solat minta hujan. Macam merah. Sekarang ni kunci lah. Ni kunci. Ni pegang kunci ni orang Islam kita. Orang Islam kita. Di kanan sana itu dipanggil sebagai Qubbatus Silsilah. Di situ. Itu Qubbatus Silsilah. Semasa pembinaan Dome of the Rock ni, Abdul Malik Marwan dia nak buat model dulu, model kecil. Kan sama sekarang nak buat rumah, kena ada model kecil tu kan. Itu model dia. Yang ujung sana, luar sana. Tadi dia boleh tengah-tengah ni. Dekat. Itu dia. Oh, tu model dia dulu. Yes. Bila dah buat yang kecil. Ya. Bila dah buat yang kecil ni, dia panggil Qubbatus Silsilah ataupun Dome of Chain. Dome of Chain. Ini Dome of the Rock lah.